Salah satu struggle orang-orang muda zaman sekarang adalah tak mampu untuk beli rumah. So masa umur muda ni banyak sangat keperluan dan keinginan yang kita nak kena consider. Contohnya nak beli kereta, nak beli rumah. So kalau kita tolak campur semua ni, umur 25, 26 memang tak mampu untuk beli rumah. So macam mana cara nak beli rumah pada usia yang muda? Salah satu tips adalah beli rumah yang sedang dibina, under construction. This is because kebanyakan rumah yang sedang dibina, developer akan bagi rebate sampai potentially tak perlu bayar down payment langsung. So you dah jimat kos yang terbesar sekali untuk beli rumah. Contohnya harga rumah RM500,000, down payment yang diperlukan adalah RM50,000. Tapi contohnya disebabkan developer dah bagi rebate 10%, so you dah tak perlu keluarkan any amount of money untuk down payment. Next, kalau rumah under construction, developer akan bagi juga free legal cost, stamp duty, MOT. So for this case, potentially you tak perlu bayar 10% down payment and other cost dalam 5%. So if rumah harga RM500,000, potentially amount yang you tak perlu bayar adalah dalam RM70,000 sampai RM80,000 kalau you beli rumah under construction.